Alamak. Tiba-tiba kayak tepi air ni. Buat apa aku buat ni? Sekejap kejap. Ada sobri. Yes, Assalamualaikum dan selamat pagi. Berjumpa kita hari ni. So, hari ni seperti biasa, aku nak lancar lagi. Tapi aku pening-pening sikit ni. Aku tak tahu aku buat apa ni. Aku nak kena gantung tayar sebenarnya. Tapi itulah. Dia mari pening-pening dia. Sekejap Okay, so hari ni aku nak turun seperti biasa. Dan ikan masih lagi dengar cerita berlega-lega di kawasan Mamat ni lah. Ikan tengah banyak. So last aku turun, korang tengok aku dapat ebit banyak. Dan dia pun sedang menggasak ebit sekarang ni. So sementara ikan tengah ada ni, kita turun lah kan. Semput. So aku nak pergi hantar tayar kejap. Masuk dalam kereta. Kita lancar lah. Tengoklah hari ni half day ke ataupun macam mana. Kalau hasil padu, half day cukup dah. Jom lancar. Let's go. Okay gang, so macam biasalah, pagi-pagi ni kita cari umpan dulu menggunakan QQ Sabiki QQ. Biasalah guys, kalau korang nak, korang boleh tengok link dalam description ataupun korang boleh PM kedai. Macam aku cakap dalam video lepas, ini produk terbaru daripada Vlog Fishing. Kita orang order banyak gila. Jadi kalau korang nak beli, korang order cepat-cepat, tekan link laju-laju. Ataupun mana-mana kedai ataupun yang ingin menjadi ejen untuk QQ Sabiki ni, korang boleh PM kita orang dekat nombor kedai lah. Cari umpan dulu, jom. Ada. Ya, situ lah. Oh, jahat. Oh, jahatnya. Oh, ada luar. Oh, jahatnya. Benda ni? Ada weh pun ada. Hai. Ailah, kau mana patah. Tiba-tiba. Main slow. Slow patah. Patah dah. Ada patah hujung. Padu selah sini Padu tu selah kat sini sampai patah dah. Aduh. Modal. Oh, jahat ngak. Selah ni. Ayo. Selah jumbo. Umpan. Sabar. Hayya. Kuat. Di bukit ini, di hentian ini, bermacam jenah menjelma. Di stesen berikutnya. Macam hebek. Hebek. Aku ingat jenahak, aku nak tam dia risau sikit. Kalau jenahak kan pergi batu. Hebek ni tak? Rasa macam hebek. Dia belum ringan je. Oh. Rasa macam hebek. Wah. Oh, bawah ni tak? Oh, kena juga. Hai.
Halus je. Oh, bek. Putih. Bek. Ku sangkakan jenah berpanjangan, tapi rupanya ebek yang datang bergurau. Ha. Dalam tak sedarku keebekan, pernah juga kau pinta satu ebek. Aku sangkakan itu hanyalah gurauan. Ha, kena dah tu. Senyap-senyap je dia kena. On 7 biji guys. Macam biasa. Color rainbow. Tap. Weh, dia dapat jenah. Kesel tu. Itulah tu. Mana ada jenah sini. Tu yang risau tadi. Masa dia ambil aku tam. Aku sangkakan itu hanya. Op. Ada yang mengusik. Jenah. Ya, jenah. Dia ambil laju. Ya, jenah tu. Hebet dia lari. Ya, jenah. Alhamdulillah. Guys, jenah on. Saya biji lagi seperti biasa. Aduh. Tajam. Jenah. Strike jenah. So beri sat jenah. Nampak dia punya larian tu. Memang jenah. Dia beza larian ikan ni. Kalau korang dah biasa mancing ataupun selalu mancing, dia bukanlah kata tepat sepanjang masa kita teka tu kan, tapi boleh agak lah. Cara larian dia tu macam mana, ebek larian dia macam mana, jenah tekan dia macam mana, kerapu dia macam mana kan. Tengok spesies ikan lah. Kalau spesies snapper lah, macam jenah ke ikan merah, tu spesies snapper kan, dia larian dia tu mendebarkan sebab dia jenis menjunam tapi laju. Dia nak tekan masuk batu. Kalau kerapu lain, dia tekan dia lain sikit lah. Dia berat, dia banyak berat. Hebek pula dia makan slow. Lepas tu dia punya larian dia tu, macam kau tengok tadi, dia makan slow kan. Kau boleh tarik. Lepas tu bila dia start lari tu yang cucuk. Jenah dia macam style dup macam tu. Faham tak? Aku tak faham nak tegang macam mana. Lebih kurang lah. Ada yang usik lah. Ebek kalau usik slow-slow macam tu. Dia ambil. Jenah. Jenah ni. Baharoh tadi. Jenah. Jenah. Sobui tengah bahai beg kat atas tu. Rasa macam beg. Kenapa tu? Okey.
Eh? Tak. Jangan air. Saiz sedap. Tak, savage. Allah putus. Saiz tu. Dia dah masuk batu. Tak sempat. Nampak? Putus lidah kat tengah. Aduh! Kena buli. Kena buli. Tak sempat. Dia dah masuk batu dulu. Ayo. Saiz tu. Jenahak tu jenahak. Aduh, putuslah pula jenahak. Janganlah lari. Itu memang saiz tu. Tak ada tarik. Aduh. Sayang. Ikat FG baru. Dah tinggal pendek lah. Lidah aku panjang. Dalam sedepa lebih tadi. Kena dekat 2 depa. Tapi ni putus kat tengah. Tinggal sikit je. Memang masuk batu nampak ni. Berbulu lepas tu dia putus. Kena batu ni. Aduh, jenahak macam ni lah. Dia putus tu dia lari. Aduh, sayangnya tadi. Dia nak makan balik tu lambat. Dia lari dulu. Dia dah putus. Yang lain pun lari juga. Aduh, iyai. Aduh, sangat tadi masalah dia. Tak sempat buat apa. Dia ambil kat tengah masa aku tengah pitch ke atas kan. Aku tengah pitch kat atas masa aku tengah baru nak gulung tengah pause lah kan. Dia ambil kat tengah. Bop, dia tekan bawah terus. Tak sempat buat apa lah. Guys. Kenapa ni Apollo ni? Ebek ke ni? Kena ebek kau Apollo ni. Alamak. Dia nak pergi kat bubu ni kali ni. Aku cepat. Belakang aku ada bubu. Ebek lah ni. Aku nak kutip. Umpan tadi aku nak naik pergi. Aduh. Aku tak boleh nak push. Dah kena polo, kena UL. Aduh. Allahu Akbar. Ni QQ saya bikin ni. Allah lucut. Aduh lucut. Ebek dia. Ayah, sayang. Aku tak boleh nak push tadi.
Lucut. Tengok QQ. QQ sabiki guys. Aduh. Pisang. Macam ni dah ni. Oh yo. Dalam. Buka itu. Tombok. So. Patutlah kuat menekan. Tombok saiz padu. Alhamdulillah. Tombok paling besar pernah aku dapat. Patutlah padu menekan. Lama. Tombok geng. Saiz padu. Saiz. Ada. Saiz geng. Mantap gila saiz. Aduh. Lepek ni. Lama. Ini saiznya. Allah. Hei. Ketenggiri ni. Macam mana boleh? Ya, tenggiri kot, tak pun kacang. Potong bersih bang. Lama tenggiri aku sini. Takkanlah habit boleh potong macam ni. Aduh. Sayangnya. Bersihnya pemotongannya. Tenggiri kot kat sini. Padunya. Aduh. Tak ada rezeki geng. Bersih dia potong lah. Tak ada apa-apa. Tik. Aduh. Aku try pakai fast jig dengan kabel. Aduh. Kena potong lah tadi. Bukan habit tu. Laju semacam sangat tu.
Tak makan pula aku turun ni. Aku turun fast jig dengan kabel tak makan pula. Aduh. Kan nanti aku pakai jig dia ambil sekali lagi pisang. Aduh yui. Kenapa? Oh sampai-sampai je. Oh sampai-sampai je. Kan kata dah kacang. Oh yo. Aduh. Dah kena berkas. Dia nak jig biasa juga. Kan dah kena berkas. Inilah dia pencuri jig aku tadi. Sama ada dia ataupun tenggiri. Tapi tadi saiz lah. Bukan macam ni. Ni aku boleh tarik. Tadi dia memecuk dia. Tadi tenggiri kot. Aduh, dia sepak aku punya lip grip. Lip grip aku jatuh. Dia sepak ni. Cepuk. Aduh. Dah lah kau cukai jig aku. Kau sepak aku punya lip grip. Barakuda betul. Nak sampai darat geng. Ada ombak lah juga. Macam nak kena reverse landing je sikit ni. Sebab nampak macam kuat ombak dia. So marilah kita landing je. Nampak cetek ni. Tengok cetek dah. Cetek turun je lah. Ayak. Oh cetek patutlah. Okay guys, alhamdulillah. Ada hasil hari ni. Hasil ini ada ebek seekor. Ini tombok saiz padu, jenahak 2 ekor dan tenggiri madu. So hari ni putus satu, aku rasa jenahak yang pagi tadi putus jenahak saiz padu. Memang aku tak sempat tarik langsung, dia tekan sekali je. Aku datang pun drag aku cair keluar siu macam tu je. So yang tu memang tak boleh naik. Dan satu lagi tadi putus, aku rasa tenggiri ataupun kacang yang besar. Itu je. Sebab takkanlah putus dah tengah air dah. Drag tengah keluar tiba-tiba putus. Macam pelik lah juga. So memang kena potong lah tu tadi. Alright, so alhamdulillah selamat sampai. Itu yang penting. Hasil pun padu. So jomlah closing. Aku nak kemas-kemas kayak lagi. Kayaknya kena pergi jual kot. Nak tengok kedai ikan tu buka ke tak. Kalau buka aku jual lah. Dia tadi berdarah kena gigit dengan tombak tadi. Aku nak buka dia punya gari dia, lepas tu tiba dia gigit aku. Darah sikit. So aku closing pakai dia lah. Sebab dia dah berdarahkan aku. Oh gemuk oh. Serius gemuk. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Ui, tombak gemuk. Kalau korang belum subscribe lagi. Jadi kita akan jumpa video depan. Bye bye. Ngap. Sirui, gemuk gila tombak ni. Pedih tangan aku kena gigit. Jom, Mas, jual ikan. Tombak Tadi masa aku naik darat ada orang beli ebek aku jual 15 je. So campur dengan aku jual dekat sini 55, so dapatlah RM70 hari ni. Wah, dapat duit minyak kan.